Kami daripada kumpulan TKB Hadis ingin mempersembahkan sebuah video yang bertajuk Masalah Buli di Sekolah. Selamat pagi. Setiap hari ada orang datang ke sekolah dengan gembira dan ada orang datang dengan ketakutan. Kadang-kadang satu kata-kata mampu melukakan hati. Kadang-kadang satu tindakan mampu membasuh seseorang. Inilah kisah seorang pelajar yang dibuli dengan realiti di sekolah. Hai Laila. Hai. Awak datang hari ni? Sebab hari ni saya nak siapkan kerja sekolah. Oh banyak Banyak. Oh, okey lah, tak apalah. Okey. Saya pergi dulu lah. Okey. Bye. Nanti jumpa kat kantin tau. Okey. Cari je kawan, berikan. Yang miskin, asal kau beri lah. Ya, miskin. Ya. Kau asal. Kita balik. Kau berapa saya tak suka tengok kau lah. Selamat sejahtera, Cikgu Henry. Terima kasih, Cikgu Henry. Okey, semua boleh buka buku sains. Buka buku surat 24 dan 25. Baca dan nanti saya nak tanya. Cikgu, kita tak buat buku. Yang kau tahu buku? Tinggal. Okey, saya nak berlandas. Laila tolong jaga kelas. Kalau ada waktu rehat, semua boleh turun. Boleh, Cikgu. Alice, saya nak minum air. Saya ambil. Kau asal ni sebab kau cikgu aku tak bawa buku. Apa masalah kau suka lah gelak-gelak. Kau pun sama. Pasal Laila. Kau tak puas hati nak kau cakap. Kau dah miskin. Kau acak-acak gelak-gelak pula. Dah, tak payah kacau dia. Mulalah, orang jumpa naik. Jom dah. Eh, jom, kita pergi dulu. Kan jadi gelakkan aku. Enggak ada aku gelakkan kau. Memang aku buta. Tak nampak. Kau dah miskin. Kau tak acak-acak. Kau berapa siapa cikgu kau kat sini. Eh, dah. Pasal dia gelak-gelak. Aku tak suka. Duduk tengok kau ni. Aku tak gelakkan kau. Kau diam lah. Hai Laila. Hai. Awak okey ke? Duduk. Kenapa pergi awak? Tadi saya kena lempang dengan dia. Kenapa? Jumpa apa ni? Tak tahulah tadi saya tidur di bawah. Dia tarik saya. Lepas tu dia marah saya. Lepas tu dia lempang saya. Teruknya. Awak tak nampak apa-apa itu. Naklah saya takut dah. Nanti saya banting. Tak apa, saya tolong awak. Jom kita pergi jumpa cikgu kaunseling kat bilik. Boleh? Hai. Ada apa ni? Cikgu, ni apa yang Laila Sendra baju kan? Dia dah pukul Laila sebagai kes buli. Boleh tak saya cuba baca? Jom, saya cakap. Laila, tolong ceritakan apa yang terjadi tadi. Masa dekat koridor tu, saya nak cetek. Nak pergi ke sekolah saya. Lepas tu, tiba-tiba kan ada beg mami saya. Tak tahu dia nak apa. So, tiba-tiba mama saya tendang saya. Itu baik. Saya dengar ada orang buat ajuan kepada awak. Awak ada pergi Laila. Cikgu, saya bergurau je dengan dia. Mana ada gurau sampai berdiri gurau mana? Maaf cikgu, saya cuma bergurau je. Jangan awak nak salahkan minta maaf dengan Laila. Buat apa? Aku minta maaf. Aku tak bersalah. Aku bergurau.
Okey, saya bagi awak dua pilihan. Awak nak minta maaf dengan dia ataupun saya keluarkan surat gantung sekolah untuk awak. Buli bukan gurauan. Menghormati dan membantu adalah seorang insan yang berakhlak mulia. Sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Fos Divaneshwaran Saya Hos Fatih Ana daripada TKSS SMK Taman Kelang Barat. Jadi mangsa buli, jangan diam.